tak. Awak lagi. Setengah-setengah. Tahu pun. Setengah jam lagi. Awak lagi. Setengah-setengah. Gila amat. Okay, daftar dulu. Kena ambil apa-apa ni. Yo. Okay guys, it is 9:30, 9:32. Kita ada lebih less than 30 minutes untuk fly off. Make sure datang terus ambil tip anda. Sebab tip tu penting untuk Alright, thank you. Ada bantahan bangunan semua kita ada lebih kurang 5. Oh, boleh. Hadiah lah kita. So, peserta ada 100 lebih, so almost. Okay, setiap peserta akan dapat setiap peserta make sure you guys dapat Aku punya. paket Thank you. ada SIS Kau tak nampak? gel, SIS gel dengan N8 Squid Game. Okay, ni apa yang kita dapat lah. Okay lah. Bib. Lepas tu ada stiker. Lepas tu ada gel. So plan dia sampai headlamp habis bateri. Sebab saya terlupa bawa bateri spare. Dekat sikit yang belakang tu, dapat sikit, come on. And every time you completed a loop. Okay, so make sure jumpa kita punya yang bertopeng ni semua yang bertanggungjawab. So make sure when you arrive here, mention your number there. Dekat kemah yang you register tadi. So kita akan mentionkan. Fail to do so, kita tak akan berjaya record you punya loop. Kita ada satu lagi sistem begini di atas, di peak. So we have 2 record. So daripada sini satu dan di peak satu. Make sure tak ada yang chicken loop, make sure yang tak ada sampai tak sampai ke peak. So kita tak ada gelang getah like last year we use rubber band, so no rubber band this year. Then switch on your headlamp. Switch on your headlamp. Set your GPS device. Okay, in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Baru first climb. Lama gila tak masuk sini. Itu sebab kita masuk challenge ni. Let's go. Untuk headlamp, hari ni kita pakai Phoenix 65T. Dia ada 2 light. So ni lampu putih, lampu kuning. Cuma saya lupa bawa bateri extra. So kita tengok boleh cukup tak untuk 6 jam punya acara ni. Walaupun laluan ni kita dah tahu, diorang still letak marker lah. Nice. Ni laluan A sampai peak, patah balik. So 3.6 km.
Elevation 200 kot. Saya tengah confuse mode dekat kamera ni. Aduh, takut salah rekod. Okay, betul. So kita akan turun arah sini. Tak nampak pun. Okay. Jam dia ni 3.6 km. So kita akan start daripada bawah. Laluan A. Laluan A. Kemudian wah. Susahnya buat konten dalam gelap. So laluan A tu turun naik sampai puncak. Lepas tu kita akan turun balik laluan kat Tokong tu. So yang first 500 meter tu lain lah, naik dengan turun. Yang lain tu sama saja. So dia punya challenge 6 jam. Start pukul 10 5 minit, akan habis 4 5 minit. Siapa paling banyak akan menang lah. Kita punya target hari ni, kita just santai-santai. Sebab dah lama tak lari trail. So enjoy saja. Okay, kat sini lah beza dia. Naik pada sini, naik sini, turun sini. Salah kasut lah, kena cari kasut lain. Mandi ya. Apa? Kasut ni best, soft, tapi grip dan stability tak okey ya. Senang twist. So kita kena tukar kasut. Wah, baik lajunya. Mana aku nak tukar kasut? Register number kali lah. Register. Okey. Ni 5 005 102. kita kena tukar kasut. Mamak dekat sini tak buka pula. Ingat beli air nanti. Tomato tom yum saja buka. So tukar kasut. Gimana aku nak masuk ni? Lupa bawa punya Hoka Speed God. Yang ada ni pun SH Fuji Light 6. Ni pun lux dia tak agresif sangat. Tak apalah, daripada ATR ni 1.5 mm. Yang ni 4 ke 3.5 mm Fuji Light 6. Sebab laluan downhill dia agak technical juga. Saya nak menjaga lutut. Kalau terplay on, hui, habis. So maksudnya kita cari kasut yang lebih agresif. Dia punya lux.
Let's go. Lima. Lima. Nombor 5, nombor. Dua. Nombor 2. Ambil kertas, minta. Nombor. You. Awak lagi nak makan. Nombor 7. Okay, second loop. Second loop. Puncak. 1 jam 13 minit. Lambat gila. Laju. So, turun balik. Ni jangan dia ni. Jauhnya sekilo. Tengok berbusana. Okay, selain kategori pantas semua tu, ada kategori busana terbaik. So ada orang pakai busana. Hai. Second loop. Macam malas lah. Kamu tukar baju pula. Macam mana kau nak lari? Tengok makanan dia. Ha? Nak makan. Loop 3. 2 jam 33. Tahniah abang. Abang memang hebat abang. Saya dapat lucky draw. Thank you Abang Ismail. Kek batik. Pergi buat. Makan. Okay. Ni nombor lu. Lima. Pendapat paling tak best. Sakit betul lagi. Lima, 7. 7. Bukan 7. Ini apa 5? 5. Mantap lah. Berapa tu? Oh, 3. Oh, kita punya elite. Makan ankle lah bang. Kita punya atlet. Okay, selain tu juga event looping macam ni bagus kita masuk sebab nak uji keberanian kita. Sambil itu dia control environment lah. So at least kalau korang sorang-sorang, dia tak jauh lah dengan kawan-kawan. Sebab looping kan kita tahu sekejap lagi ada orang lagi. So kalau nak training keberanian lari trail malam-malam, masuk lah event-event macam ni. Lari dulu. Suka bawah.
Steady Banjo. Tengok lama tak jumpa, rambut dah panjang, badan dah sadur. Hey Ran. Hey. Berapa dah? 6. Wish, baik Satu yang best dekat jam tangan Suunto iaitu dia punya climb guidance. Untuk GPX file yang organizer bagi, satu loop saja. Jadi bila lepas satu loop, biasanya climb guidance ni dah tak nampak tau. Kalau macam Garmin Climb Pro dia, untuk loop pertama je nampak. Loop kedua dan seterusnya tak nampak. Sebab dia dah kira kita dah complete loop tu. Tapi yang Suunto ni bagus, walaupun game tu looping, dia still mapping dekat laluan tu, dan dia akan tunjukkan juga segmen pendakian atau climb kita. So tengok, kita zoom. Ok, nampak kat sini climb dia 60 meter depan tu. Dekat Garmin dah tak ada dah. Empat, lima. Kita lah. Jadi bang, konten bang. Konten ni guys. Tak. Tak tahulah, nampak tak nampak. Gelap ni. Silau, Weh. lampu saja. Silau. Barai bang. Baru satu loop Wawasan ni sangat barai. Daun kita jahat dah. Barai itu indah. Nak cabut lutut aku. Oh, tahniah. Oh, boleh habis lah. Tahniah. Pelari The Night t-shirt. Boleh claim dekat sana. Boleh claim kat mana? Boleh habis lah, boleh habis. Lima. Ni ya, sini dapat. Okey. Berapa? Tu ada dah panggil. Tu masuk berhenti lah. 3 pemenang bawa 50% voucher. Dah habis ke ni? Dah menang lagi draw berhenti lah. Suunto wing. Ada blinker built in. So boleh nampak. Orang boleh nampak kita lah kalau dalam gelap macam ni. Bagus juga untuk emergency. Katalah jatuh ke switch lampu ni, orang boleh nampak. Finally 5 loop. Cukup lah. Okay, 1000. 1000 biji cukup lah. Tengok. Oh, sejam dulu. Okay, cukup lah. 5 jam 17.22. Cukup lah, 5 jam kita buat 17.22 17.35.